Dia ada semualah dalam tu, dia punya yang penulisan terma dan syarat yang panjang lebar lah. Daripada code of conduct ni kan, dia tulis panjang sangat sampai pening kepala kan nak baca kan. Jadi saya mudahkan nak pemahaman, saya mintakan daripada sistem hasilkan grafik, infografik. Dan infografik ni saya minta dia tolong hasilkan ikut color brand syarikat ni. So dalam sistem ni terus dia hasilkan dalam bentuk, dia tak lari lah. Macam ni. Terus dia buatkan bentuk macam ni lah. Ini cara pemakaian dia. Okey. Contoh lagi yang seterusnya, kalau kita sekan ni, pengemaran data. So color dia nampak tak? Color biru aja. Ini kalau anda ada jenis yang berjenis, ini bukan. Ini pun slide pun anda boleh maintain juga dia punya color dia. Kalau anda nak maintain dia punya color brand. Okey. Tengok dari segi persembahan kita dah boleh seragamkan. Nampak tak? Biru. Ini kalau in case kalau anda ada syarikat yang inilah untuk nak hasilkan yang macam contoh anda ada standard color tertentu, boleh pakai je notebook LM tu dan customkan saja output. Okey, ini menjawab soalan Minds Creative. So anda tekan je dekat sini. There you go. Dah siap dah. Bab 1 dah siap dah. Ni nampak tak storyboard awak? So lagi sini lagi senang lah awak nak buat penceritaan awak punya pada presentation lah. Nampak tak? There you go.